Kalau ini Rajab terakhir kita tahun ini, apa yang kita nak Allah catat malam ni? Malam 1 Rajab adalah masa untuk tanam amal yang akan dituai di akhirat. Ya Allah, kurniakanlah rezeki yang luas untuk mereka yang bantu kami di bulan Rajab ini. Bayangkan, anak sekecil itu tidak tahu sesiapa yang menyumbang dia. Tetapi setiap hari dia akan berdoa. Doa supaya Allah Subhanahu wa taala lindung, doa supaya Allah taala memurahkan rezeki orang yang dia tidak kenal. Sahabat sekalian, kalau hari ini kita diberi peluang untuk bantu mereka, jangan tunggu esok, kerana mungkin hari ini ada seseorang anak yatim sedang berdoa dan doanya sedang menunggu untuk dijadikan sebab syurga untuk kita. Boleh tekan link di bawah ini, RM30, RM50, RM100, berapa sekalipun, tetapi besarnya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala.